Okay, kita berkumpul hari ini piket terhadap Citibank sebab penganiayaan yang dibuat terhadap pekerja-pekerja Malaysia. Citibank ni sebuah Citibank Amerika Syarikat. Dia sebagai pelabur di negara kita. Tetapi dia menganiayai pekerja Malaysia. Okey? Umpamanya prestasi, bonus prestasi. Pihak majikan atasan semuanya mendapat bonus prestasi yang antara 8 hingga 10 bulan. Manakala pekerja bawahan iaitu termasuk golongan pekeranian tak dapat apa-apa. Tetapi mereka ada target, ada KPI, diugut dan dinilai prestasi mereka setiap bulan. Tetapi tidak dibayar apa-apa. Lepas tu unfair labour practice ya. Amalan buruh yang tak adil. Pihak atasan yang sudah mendapat gaji yang tinggi dan juga allowance yang besar diberi faedah-faedah yang lebih berbanding dengan pekerja-pekerja bawahan. Dan kebanyakan daripada top management ya atau pengurus atasan semuanya orang-orang asing. Kenapa orang Malaysia tak diberi peluang? Tu yang kami tak faham. Jadi lepas itu tindakan anti kesatuan. Union busting ya. Pegawai kesatuan tidak dibenarkan masuk berjumpa dengan ahli, tidak dibenarkan bermesyuarat dengan ahli. Dan lebih banyak lagi penganiayaan yang dibuat terhadap pekerja. Tetapi pihak majikan sehingga hari ini tidak mahu menyelesaikan perkara ini, tidak mahu menghormati undang-undang Malaysia, tidak mahu menghormati perjanjian kolektif yang wujud di antara bank dengan kesatuan. Sebagai bank, they have to mesti hormat CA, apa yang dia tanda, whatever they signed, the collective agreement. The very fact that the bank does business and the customers themselves rely on honesty and yet the bank chooses to ignore what they have signed with the workers, and to find out an American group of such a big institution is splitting hairs over small items in the CA. It is disappointing to note that the Citibank, we know they had their financial woes, but it's shameful, you know, if they don't have the money to pay, if they don't have the resources, I think they should come out outright and say to the NUB. Brother Solomon is willing to hear their counter proposal on whatever they wish to say. But to drive them to the street and under the rain and to voice their opposition on what they have done so far is a shameful thing for a big company, a worldwide financial institute with a long, proud standing in the American history, should be dishonestly rescind their promise in the collective agreement. Sebenarnya mereka berkumpul kerana rasa tidak puas hati dengan majikan mereka yang telah menolak CA. Majikan harus menghormati CA dan harus menghormati kesatuan sekerja yang mewakili keseluruhan ahli-ahli kesatuan yang juga pekerja-pekerja. Tindakan membelakangkan pekerja adalah satu tindakan yang bersifat tidak matang, dan sebagai sebuah organisasi khususnya bank yang telah menolak kesatuan sekerja dan kepentingan perjanjian bersama iaitu CA adalah satu perkara yang sangat mendukacitakan, dan pihak kerajaan perlu mengambil pendirian memandang tindakan bank Citibank ini supaya perkara-perkara yang boleh mencemarkan kepentingan pekerja hendaklah ditolak sama sekali.